Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Zetania, sebuah bandar yang tenang dan aman damai. Penduduknya saling tolong-menolong. Tetapi, geng Calavera kembali untuk mencuri Xenochip dan membuat kacau di bandar Zetania. Sekumpulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robozeta. Go, go, Robozeta! Robozeta, go! Bandar Zetania sememangnya sebuah bandar yang aman damai. Penduduknya hidup dengan tenang dan harmoni. Tetapi, ketenangan itu sedikit terganggu akibat tabiat mereka yang kuat makan. Kenapa gelojoh sangat mereka pada episod ini? Mesti geng Calavera akan ambil kesempatan di atas tabiat buruk mereka ini. Membawa kekacauan di bandar Zetania dan cuba mendapatkan Xenochip. Jom kita sama-sama saksikan episod minggu ini. Kuat makan! Hai, apa khabar semua? Yo, khabar baik Xenochip. Nampaknya ceria hari ni Dah makan ke semua? Sudah Xenochip. Wah, hari ni best tau. Makanan semua sedap-sedap tu. Yelah, betul tu. Sedap masakan Rex. Pandainya dia masak. Alah, boleh lah. Okey-okey je lah rasa. Taklah sedap mana pun. Janganlah macam tu, Bipop. Kesian Rex. Penat dia masak tau. Lepas tu, masak untuk semua pula tu. Jangan dilayan Bipop tu Xenochip. Pada saya, Rex memang terbaik. Rajin memasak, sedap pula tu. Betul tu. Rex hebat. Rasanya Bipop yang paling banyak makan tadi kan? Tak apa, aku okey je. Asalkan semua suka masakan aku. Tak gitu, Eli? Dah kenapa si Rex ni? Korang berdua ni dah kenapa? Nyampah pula aku tengok. Elah, jealous lah tu. Tak adanya. Dah kenapa aku nak jealous pula kat korang? Dah lah tu korang. Sementara tengah kenyang ni, baik korang pergi bersiap. Kejap lagi, kita nak mulakan tugas. Kang, termuntah pula. Adik. Kenapa ni? Aduh, sakit pula pun aku. Sudah. Kau ni dah kenapa, Bipop? Aku nak pergi tandas jap. Aduh, tak tahan ni. Si Bipop ni. Bipop, jangan lupa tutup pintu tu nanti. Diamlah. Sibuk je. Robozeta semua, saya baru saja mendapat maklumat. Ada apa tu Xenochip? Macam ada sesuatu yang berlaku di bandar Zetania ni. Cuba ceritakan pada kami, Xenochip. Makan. Jangan malu. Tambah lagi. Tambah. Wah,
Lain macam maju bos hari ni. Mesti ada apa-apa, kan? Silakan. Sila jamu selera dengan pelbagai hidangan. Pilih yang mana suka. Makan. Ya, betul bos ni. Yelah bos. Macam ada udang di sebalik mi je ni. Apakah ini? Tanda-tanda bos macam nak pergi je. Hesh, sekarang baru episod 4. Awal lagi aku nak pergi. Korang ni kan, aku cuba nak ambil hati korang je pun. Cubalah jangan cakap masa tengah makan. Janganlah marah bos. Terima kasih bos sebab belanja. Sebab belanja bos, ya. Sekarang ni baru aku bagi tahu apa rancangan aku kali ini. Dengar betul-betul. Kali ni aku ada ciptakan raksasa yang terbaru dan yang terhebat. Apa macam? Nak tahu tak? Sedapnya. Ayam renang crispy je ni. Nak tambah nasi sikit. Hei, korang ni kan. Ini karang ada juga yang jadi lauk masakan aku ni karang. Bos. Sorry. Dia tak sengaja lah, bos. Sedap sangat. Xenochip pasti akan menjadi milik aku. Serang! Mana mau pergi, ha? Geng Robozeta, kamu semua sudah mendapat maklumat tentang kejadian di bandar, bukan? Ya, Xenochip. Kami baru saja mendapat maklumat tu. Ini mesti Angkara Mojo. Kali ni dia cipta raksasa yang kuat makan pula. Ini sudah bahaya. Habis semua benda raksasa tu telan. Kita mesti bertindak sekarang sebelum raksasa tu rampas makanannya Rex masak. Ha? Apa? Raksasa tu nak rampas makanan aku? Ele, biar betul korang ni. Apalah sangat makanan Rex tu. Robozeta semua, jangan buang masa. Bersiap semua. Pergilah kamu semua untuk menyelamatkan bandar Titania dari ancaman raksasa itu. Baik, Xenochip. Ayo kawan-kawan semua. Robozeta, go! Ayah! Ya! Oh yeah!
Serahkan semua makanan yang kamu ada. Waduh. Hei, apa ni? Apa pasal kasih halang saya punya jalan, ha? Alamak. Dei, kalau mau beli sendirilah. Mana boleh orang ni macam apa ini? Cakap banyak pula dia. Sakit. Alamak, jangan ini macam. Ayu, amak. Kat sini pok dia melepak ya. Hei, takkan nak tengok je. Apa lagi? Kita mesti bertindak sekarang. Kawan-kawan semua, bersedia untuk membuat serangan. Robozeta, go! Rico, Django! Rex, Bebop, Ellie! Camila, Robozeta. Berhenti. Oh, inilah rupanya hero penyelamat bandar Zetania. Hah? Bagi babak-babak semua. Serang! Serang! Diamlah kau. Rasakan ni. Ayah! Ya! Baru diam. Terimalah serangan ini. Ya. Parah muka. Sedialah untuk dihempah menjadi lempeng Robozeta. Hah? Hati-hati. Tak guna. Heya! Rex! Terimalah akibatnya. Rasakan ni. Siaplah kau. Ya. Inilah masanya. Tunjukkan kemampuan kita bersama. Mari kawan. Ya. Bersiap sedialah. Ya. 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 Rasakan ni. Ya. Kawan-kawan, jom kita buat serangan serentak. Bersedia semua Robozeta. Set api. Oh yeah. Alahai, bos. Yang ni pun kalah juga, bos. Badan dia besar. Sebab itulah susah nak berlari. Hoi, belum habis lagi lah. Ini baru round pertama. Ya, ayo habis. Kasih habis semuanya. Robozeta, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom. Robozeta, sedia.
Ayolah kamu semua. Serangan dari udara nampak kaya tidak berhasil. Hati-hati semua. Raksasa tu semakin kuat. Tembakan laser kuasa maksimum. Wah, macam tak kesan je. Kawan-kawan, kita kena buat sesuatu. Kali ni korang takkan berjaya. Robosita, cepat bergabung. Hapuskan raksasa elektro dari pasukan gabungan kamu. Robozord sedia. Boleh membesar juga diorang ni. Tumbuhkan kolesterol. Ya. Bentaman 1000 megaton. Aku akan padam makna daya di dalam kamus hidup orang. Ya! Xenocid, berikan kuasa kepada Robozord. Zeta Saber. Zeta Slash. Zeta Blaster. Apalah bos. Harap kau makan je lah raksasa ni. Tapi bila lawan, semput. Yes, tak boleh harap. Harapkan raksasa. Raksasa tak boleh harap. Pui! Tak apa, bos. Esok kita cuba lagi, Ada makanan lagi tak, bos? Laparlah. Hei, diamlah kau. Sekarang kau pergi masak pula.
Sabar, bos. Sabar. Tahniah Roboseta. Usaha kamu semua membawa hasil yang membanggakan. Semangat berpasukan, Xenochip. Kami semua kenalah bersatu kan? Ha, betul kata Rico. Aku setuju. Kita semua dah bekerjasama dengan baik hari ini. Lapar pula. Yelah tu, Bipop. Perut dah berbunyi tu. Mesti nak minta Rex masak kan? Rex, apa kata kalau kau bantu kita orang tolong masak untuk malam ni? Boleh? Ha, betul tu Rex. Kita orang semua tengah lapar ni. Ish. Hebat juga skill membodek kau Bipop. Laparnya. Terbaik Rex. Nanti aku tolong kau potong bawang. Aku akan tolong kau rasakan masakan tu. Macam. Atau aku tolong tengok je. Eleh Bipop. Tak membantu langsung. Tak apa, saya tolong pasal pinggan nanti Tapi sebelum itu, siapa boleh tolong belikan barang-barang kat pasar? Nak beli kicap, sos, tomato, ikan, beras, susu, tepung. Ai! Mana semua orang ni? Tadi kata nak tolong sama-sama. Mampir! Encik Xenochip, awak boleh tolong belikan ke? Boleh? Macam mana saya nak beli, Rex? Alamak. Ada panggilan kecemasan. Sistem terkena virus. Ributin. Aduh. Hai kawan-kawan, best tak episod kali ini? Harapnya kawan-kawan semua berpuas hati lah ya. Minggu ini, saya nak berpesan tentang apa yang perlu kita ingat, iaitu tentang makanan. Ingat tahu kawan-kawan, kita kena sentiasa mengambil makanan yang berkhasiat. Ini penting untuk kesihatan kita. Sentiasa ambil sayur-sayuran, buah-buahan atau pemakanan yang seimbang. Kurangkan makan gula-gula, minuman bergas, makanan segera atau apa-apa makanan yang tidak berkhasiat. Makan berlebihan pun memudaratkan tahu. Jadi, makanlah seadanya. Okey kawan-kawan, jangan jemu untuk terus menyokong kami ya. Jumpa nanti di episod seterusnya. Bye!